Dia tagging sekali. Wah, memang nice. Okay, senang je nak pasang, tak susah. Yang baru daripada brand WTHB dan dia punya fuel index dia pun sangat bagus. Solo camping nak cari konten yang harga bajet, okay, yang ini pilihan yang terbaik untuk korang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu campus. Untuk video kali ni saya nak unboxing satu item baru. Yang ini Kod 10 daripada brand Mountain Hiker. Item ni antara Kod 10 yang paling murah yang saya jumpa. Untuk Kod 10 ni dia baru dikeluarkan daripada Mountain Hiker sendiri dan design dia lebih nampak tactical, lebih smart dan cantik lah. Okay, tapi untuk Kod 10 ni korang boleh jadikan single 10 pun boleh juga. Untuk yang ni dia punya kotak dia ada datang sini je. Okay, mobilization 10. Korang boleh attach korang punya Kod 10 ni atas korang punya camping cot. Okay, ni dia punya material dia 190T polyester taffeta dan fuel index dia 3000 mm. Okey, yang ni jenis single layer lah. Okay, apa yang lebih menarik sekali, Kod 10 ni berat dia hanya 2.1 kilo saja. Seriously sangat ringan, sesuai untuk korang yang suka berbasikal, bawa ke motosikal atau pergi memancing solo camp. Yang ni seriously sangat recommend. Okey, jom kita tengok barang dia, kita buka satu persatu. Okay, so yang ini dia punya item dia. Kalau korang tengok dekat sini, ni dia punya, dia datang sekali dengan packaging dia. Dan dia punya bag juga ada tagging sekali daripada brand Mountain Hiker tu sendiri. Wah, memang nice. Okay, korang nak carry, dia ada tempat pemegang dekat sini. Okay, sebelum tu kita kena buka dulu camping cot. Yang saya gunakan ni daripada brand SWS. Disebabkan saya punya camping cot Mountain Hiker tu still tak dapat lagi, tak sampai lagi. Jom kita buka camping cot dulu. Kalau korang tengah cari satu camping cot yang ringan dan kualiti dia sangat bagus, okay, yang ni highly recommend. Okay, ini adalah camping cot daripada brand SWS ataupun brand Well Height. Okay, dia punya style design dia adalah tactical. Berat dia hanya 3.2 kilo sahaja. Okey, yang ini material daripada Osport Clothes, okay, 1000D. Dia datang sekali dengan storage bag. Okey, yang ni dia punya kain cord dia. Okey, ni dia punya side pole. Dia ada 2 batang side pole. Dia punya kaki dia 1, 2, okey, 3. Okey, dalam ni ni add on kaki lah. Kalau korang nak tinggikan, korang kena pakai kaki ni. Korang just masukkan saja dekat bawah dia punya frame, leg frame ni. Okay, untuk yang ni dia akan bagi sekali. Okay, cara pasang dia sangat mudah je. Untuk camping cot ni korang kena buat bentuk W. Lebih kurang macam ni. Okay, material yang digunakan daripada aluminium alloy. Okay, jenis yang ringan dan punya side lock ni pin dia memang bagus, kuat dan material dia solid. Okay, dia punya tu solid juga. Okay, sekarang kita buka dia punya side pole dia. Okay, korang just bentangkan saja dia punya ni. Okay, bagi tepi ni korang just masukkan saja. Okay, sekarang kita dah pasang dia punya Kod 10 ni. Sekarang kita dah pasang dia punya rangka dia, dia punya frame. Okay, pastikan bentuk je. Yang ini bahagian tapak bawah dia lock. Okay, masa pasang pastikan bunyi klik. Dia dah masuk dengan baik lah.
Okay, sini dah ada dia punya poket dia. Okay, dekat sini dia ada dia punya looping. Ni korang boleh gantung korang punya item. Kalau korang nak tinggikan, korang pasang dia punya kaki. Okay, di total dia bagi lebih kurang dalam 12 batang lah. Okay, korang just masukkan saja sini. Okay, untuk cotton ni dia boleh tampung 150 kilo maksimum. Kain dia jenis grit. Kualiti dia pun sangat bagus. Kalau korang berminat boleh dapatkan kat dalam bag. Okay, sekarang kita nak buat pemasangan cotton dia daripada brand Mountain Hiker. Okay, kita tengok dulu apa dia bagi kat dalam bag ni. Kita buka clip buckle. Okay, dia punya ketebalan dia bagus. Agak baik. Dia ada manual sekali cara pemasangan untuk cotton ni. Okay, dalam ni dia ada bagi sekali dengan pack. Okay, ni dia punya pole dia. Okay, ni dia punya outer ataupun top cover dia. Okay, yang ni dia punya cotton. Okay, dekat bahagian bawah ni dia punya clip untuk korang sambungkan dengan dia punya cotton ni sendiri lah. Untuk cara pasang dia pun mudah je. Kita buka dulu dia punya clip. So yang first korang kena pasang dia punya buckle clip ni setiap penjuru dia. Okay, bahagian bawah ni korang just masukkan je kat sini. Kat dalam sini nanti kat sini bahagian untuk korang dan korang ikat pakai pack. Untuk yang ini bahagian tengah dia. Okay, pastikan pasang dengan kemas untuk elakkan daripada korang punya cord ni terbang. Okay, next step kita pasang dia punya rangka. Okay, rangka dia daripada aluminium alloy. Okay, rangka dah siap pasang. Sekarang kita masukkan dekat dalam dia punya tent. Okay, dah siap. Rangka siap pole masuk dalam ni. Kita just sangkutkan saja dia punya clip ni dekat dalam, dekat dia punya pole aluminium alloy. Okay, sekarang dah siap pasang. Okay, senang je. Dah pasang tak susah. Okay, kat bahagian tepi ni korang just ikat je dengan dia punya pancang. Kalau korang nak ikat pun boleh. Jadi lebih kukuh. Okay, dekat sini dah ada ventilation area. Korang just buka dan sangkut je. 14 sekali. Ni korang boleh tutup dengan top cover lah. Okay, masukkan kat sini satu. Dan ni korang just sangkut saja sini.
Okay, sekarang dah siap pasang semua ni. Okay, so far dia punya kemah dia dari segi kualiti okey lah. Just nice sebab harga pun murah. Okay, dalam dia ikut sama saiz macam camping cot. Okay, yang mana suka solo ataupun suka memancing kan. Kalau dulu korang tak ada kemah, yang ni ada kemah simple untuk korang. Memang nice lah. Okay, kat bahagian dalam dia pun ada poket. Okay, dari segi ventilation kemah ni okey. Kat bahagian dia ada mesh. Okay, dekat bahagian atas dia ada satu tempat gantung. Okay, bahagian atas ada satu tempat gantung. Korang boleh gantung lampu ataupun korang boleh gantung korang punya kipas. Okay, jahitan dia pun agak kemas. Setiap jahitan semuanya dah ada seam tape. Jadi kalau untuk isu kebocoran, dari segi pandangan so far tak nampak. Jadi kita kena test actual dia juga. Okay, so far dari segi ventilation dia okey. Depan belakang pintu korang boleh buka. Dekat side tepi dia kiri kanan ada ventilation flow. Kalau korang duduk, dia tak jejak dengan dia punya kepala ni, top area bahagian atas ni. Okay, top 10 ni, kalau korang nak baring pun sesuai untuk seorang je lah. Okay, nama pun solo, jadi seorang saja yang sesuai untuk duduk dekat dalam cot tent ni. Kalau korang nak selesa lagi, okay, bahagian bawah dia ni dia material daripada Osport fabric. Tapi kalau untuk base dia ni, kalau korang nak lagi shock, korang boleh je bentang tilam. Okay, dah halang kita nak buka cot tent ni. Kita review sekali satu tilam angin yang baru daripada brand WTHB. Yang ini paling best sekali sebab dia jenis yang brushless. Okay, yang pattern baru, dalam dia ada benang yang menggunakan spring nylon. Okay, kalau korang nak tengok, okay, ni dia bagi pump. Kita ada bagi sekali dengan manual book. Ni dia punya tilam dia pada brand WTHB sendiri. Okay, untuk tilam ni jenis single. Wah, okay, sekarang WTHB siap ada tagging Okay, material yang digunakan daripada PVC. Yang ni warna kaki, saiz dia 192 kali dengan 65. Okay, untuk tilam ni dia punya ketebalan dia 6 cm. Ringan, jenis compact. Okay, kalau korang cari tilam yang jenis compact, yang ini highly recommend. Okay, ni untuk dia punya hose untuk korang pump. Korang just buka. Okay, yang ni korang just masukkan dekat dia punya hose dan pusing. Okay, dia dah lock. Okay, jadi kita pump tilam ni. Untuk tilam ni dia muat untuk cot tent ni. Okay, memang ngam. Dia punya tilam ni ngam. Memang ngam. Berapa minit ataupun berapa minit untuk kita pump tilam ni. Okay, lebih kurang dalam 1 minit korang siap pump ni. Okay, untuk overall cot tent ni saya sangat puas hati dengan dari segi dia punya kualiti jahitan dia dan dia punya PU index dia pun sangat bagus. Yang paling menarik sekali, dia ada satu mesh net, ventilation kiri dan kanan. Kat bahagian dalam dia ada satu penyangkut. Okay, dia boleh muatkan satu tilam single. So overall nice. Yang paling best sekali, harga dia seriously antara cot tent yang paling murah dekat dalam pasaran. Harga dia tak sampai 200 pun. Kalau korang nak tahu harga dia, korang boleh tengok dekat dalam link yang saya dah sediakan. Okay, yang mana kaki solo camping nak cari cot tent yang harga bajet, yang ini korang ada jawapan dia. Okay, yang ini pilihan yang terbaik untuk korang. So, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak konten yang lebih menarik, jangan lupa subscribe, follow saya punya channel untuk video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.